Penyondol ni tak ada beza dengan babi. Kalau babi rosakkan tanaman, kalau penyondol ni dia rosakkan rumah tangga orang. Dia tak kira apa benda yang dia nampak, dia sondol je. Janji dapat. Babi sondol bila lapar. Penyondol menyondol sebab kosong. Otak kosong, iman kosong, akal kosong, maruah pun kosong. Tapi bezanya babi tak hipokrit. Tapi penyondol ni pandai berlakon jadi malaikat. Konon dia datang dulu. Kami jatuh cinta tanpa sengaja. Padahal dia tahu yang dia rembat tu orang punya. Yang dia runtuhkan tu bukan pagar, tapi rumah tangga orang. Ada cinta yang lahir daripada dosa akan tenang selamanya. Satu hari Tuhan akan bagi kau rasa macam mana sakitnya bila babi lain sondol hubungan kau.